Pernah rasa sendi sakit, kaki bengkak atau kencing berbuih? Rupanya itu semua tanda asid urik tinggi dalam badan. Gout ni bukan main-main. Asid urik itu sebenarnya adalah bahan buangan yang terhasil bila kita makan makanan tinggi purin macam daging merah atau makanan laut. Bila asid urik ni berlebihan, dia boleh berkumpul jadi kristal dalam sendi yang buatkan kaki kita bengkak, sakit dan susah nak bergerak. Kristal asid urik tu akan ganggu sendi kita, lama-lama sendi jadi rosak, kaki bengkak dan kita jadi susah nak buat kerja harian. Dan kalau dibiarkan, masalah ini makin teruk, tambah pula radang sendi dan sakit yang tak hilang-hilang. Sekarang ada solusi semula jadi untuk masalah ini. Kapsul tapak baru bantu pecahkan kristal asid urik dalam sendi, kurangkan bengkak dan ringankan sendi. Herba semula jadi dalam tapak baru ni juga bantu turunkan asid urik dalam darah dan buatkan sendi korang lebih fleksibel. Jangan tunggu sampai sendi korang rosak lebih teruk. Cuba sekarang dengan kapsul tapak baru, 2 biji pagi, 2 biji malam dan rasai perubahan. Klik saja di link di bawah sekarang. Jangan biarkan gout terus ganggu hidup korang. Sekarang ni tengah jalankan harga promosi diskaun 60%, dapatkan sekarang.